Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kesantunan saya ucapkan. Saya Rafiatul Bazilah, pelajar dari unit PPISMP BM3, ambilan 2530. Hari ini, saya akan membentangkan hasil produk bagi tugasan 2, kursus BMMB 1144 Kesantunan Berbahasa. Baik, budaya bukan sekadar tarian atau pakaian, tetapi menurut Thailand 1871, ia adalah satu konsep menyeluruh yang mencangkupi tata sesila dan kebiasaan manusia. Dalam konteks ini, kesantunan berbahasa bertindak sebagai social lubricant atau pelinci sosial yang memastikan keharmonian interaksi selari dengan teori Brown dan Levinson 1987. Namun, sejauh manakah kesantunan ini mampu merentas sempadan budaya yang rencam? Baiklah, isu pertama yang ingin saya ketengahkan ialah isu leksikal dan sapaan seperti pertembungan antara budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah. Masyarakat Timur seperti Melayu sangat mementingkan strategi kesantunan negatif iaitu menjaga air muka melalui bahasa kiasan dan eufemisme. Asma Haji Omar 2000. Isu timbul apabila budaya barat yang bersifat direct atau terus terang dianggap biadab. Contohnya, teguran secara terbuka dalam mesyuarat mungkin dianggap profesional di barat, tetapi di timur ia adalah satu pencabulan terhadap maruah atau air muka pendengar. Seterusnya, isu sosiolinguistik dalam sistem sapaan. Di Malaysia, pemilihan kata ganti nama seperti I dan you semakin popular. Walaupun nampak moden, mengikut Awang Sarian 2007, tindakan meminggirkan gelaran protokol seperti puan atau encik sebenarnya telah melunturkan nilai kesantunan tradisi sekaligus mewujudkan jurang hormat antara generasi. Baiklah, kita masuk pula ke isyarat non-verbal atau penakulan kritis yang seterusnya. Bukan sekadar kata-kata, kesantunan juga melibatkan bahasa tubuh. Menurut Hall 1976, proxemics atau jarak fizikal adalah kritikal. Isu timbul dalam pergaulan merentas agama dan budaya apabila batas sentuhan tidak dihormati, yang akhirnya mencetuskan rasa kurang selesa. Seterusnya, melalui visual carta rada ini, kita dapat membuat satu penakulan kritis tentang jurang kesantunan. Perhatikan paksi indirectness atau penggunaan bahasa kiasan. Masyarakat Melayu dan Timur mempunyai skor yang sangat tinggi berbanding budaya Barat. Analisis saya, isu kesantunan timbul apabila individu dari budaya low context iaitu Barat berinteraksi dengan budaya high context iaitu Timur. Ketidakmampuan memahami maksud tersirat atau eufemisme menyebabkan mesej yang disampaikan dianggap biadab atau terlalu agresif. Penakulan ini membuktikan bahawa kesantunan bukan sekadar kosakata, tetapi tentang pemahaman pragmatik merentas sempadan budaya. Seterusnya, mari kita teliti data numerik ini. Secara analitikal, didapati 45% daripada konflik kesantunan berpunca daripada kesantunan dan nada suara, bukannya makna perkataan itu sendiri. Analisis kritis saya, dalam budaya tertentu, nada suara yang tinggi mungkin dianggap sebagai tanda ketegasan. Namun, dalam budaya Melayu yang mementingkan kelembutan bicara, ia dianggap sebagai satu pencabulan terhadap strategi kesantunan negatif. Brown dan Levinson 1987. Iaitu kegagalan menjaga air muka pendengar. Oleh itu, angka ini jelas menunjukkan bahawa penguasaan bahasa tanpa penguasaan budaya akan membawa kepada kegagalan komunikasi yang santun. Bagi mengatasi isu ini, saya mencadangkan pemerkasaan pendidikan pelbagai budaya dan celik digital. Kita perlu faham bahawa kesantunan itu bersifat anjal namun mempunyai teras yang tetap, iaitu penghormatan. Kita perlu menjadi komunikator yang berempati dan bukan sekadar mementingkan tata bahasa semata-mata. Baik, satu persoalan penting yang perlu kita renungkan ialah mengapa kesantunan ini sangat kritikal dalam dunia pendidikan. Sebagai pendidik, penguasaan kesantunan bahasa adalah kunci yang membina hubungan berkesan antara guru, murid dan masyarakat. Kesantunan bukan sekadar tentang etika, tetapi tentang membina kepercayaan. Apabila seseorang guru berkomunikasi dengan santun, kita sebenarnya sedang membina jambatan emosi yang membolehkan proses ilmu berlaku dengan lebih berkesan. Hal ini selari dengan matlamat melahirkan kemenjadian murid yang seimbang dari segi intelek dan sahsiah, di mana guru bertindak sebagai suri teladan utama dalam memartabatkan adab dan tata sesila merentas kepelbagaian budaya. Sebagai kesimpulan, kesantunan berbahasa adalah jambatan yang menghubungkan jiwa manusia merentas budaya. Seperti pepatah Melayu, bahasa menunjukkan bangsa. Apabila kita bersopan santun, kita bukan sahaja menghormati orang lain, tetapi kita sedang mempamerkan ketinggian akal budi kita sendiri. Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, berikut ialah rujukan yang saya gunakan
bagi memastikan keaslian idea dan integriti akademik tugasan ini. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Salam kesantunan untuk semua.